Suami kepada selebriti Datin Heliza Helmi, Datuk Mahathir Badruzzaman mendakwa bahawa dirinya turut menjadi mangsa skem pelaburan dikatakan patuh syariah sehingga mengalami kerugian mencecah 20.7 juta. Susulan itu, Mahathir memaklumkan beliau telah membuat laporan berhubung kes skim pelaburan berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dangwangi Jumaat lalu. Mahathir mendakwa bahawa beliau dilantik sebagai wakil syarikat atau ketua ejen pemasaran yang tugasnya ialah menjemput dan memperkenalkan skim pelaburan itu kepada orang ramai sejak 2022. Saya telah membuat 6 pelaburan dan mula melabur di 2 syarikat milik individu sama sejak 2022 sebelum dilantik untuk memperkenal serta mempromosikan skim pelaburan yang ditawarkan. Ini kali pertama saya tampil membuat pendedahan supaya semua pihak, terutama mangsa dan ejen lain, bahawa saya faham bahawa saya tidak ada niat menipu mana-mana pihak, malah saya juga menjadi mangsa. Wallahi saya rasa bersalah dan terkesan kena menjadi punca atau jembatan kepada skim ini. Dakwanya pada sidang media di Kendali Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO di sini hari ini. Mahathir mendakwa beliau sendiri juga tidak mengetahui ke mana hala tuju wang pelaburan ke semua 186 pengadu yang membabitkan keseluruhan kerugian berjumlah 60.7 juta. Beliau berkata setiap syarikat berkenaan mempunyai pakar serta panel syariah bertauliah dan profesional. Bukan saya yang membuat perjanjian skim pelaburan. Syarikat berkenaan mempunyai peguam yang ditugaskan membuat dokumen perjanjian antara pelabur dengan syarikat. Dakwanya lagi, Mahathir memaklumkan pada awalnya semua pelaburan berjalan lancar termasuk pemberian dividen seperti yang tercatat dalam dokumen perjanjian. Syarikat berkenaan kemudian mengeluarkan memorandum memaklumkan penangguhan bayaran dividen pada Jun 2024 kepada Januari tahun ini. Sepatutnya pihak syarikat membayar dividen kepada pelabur pada Januari tahun ini, namun ia tidak dilaksanakan, dakwanya. Susulan itu, Mahathir berkata pihaknya menerima banyak panggilan daripada pelabur berkaitan isu berkenaan. Berikut tiada penyelesaian. Kami kemudian telah berjumpa dan berbincang dengan Setiausaha Agung MHO, Datuk Hishamuddin Hisham untuk mengambil langkah selanjutnya seperti membuat laporan polis, katanya.